Hai semua, Assalamualaikum. Pernah makan tak pari bakar cicah dengan air asam? Isi ikan pari yang juicy ni kita makan dengan air asam bawang yang pedas-pedas manis. Memang sedap sangat. Ikan pari pastikan guna ikan pari yang fresh. Untuk resepi ni, ikan pari tu kita gaul dengan serbuk kunyit je. Kak ni guna serbuk kunyit dari Mak Siti ni. Sebab apa? Sebab rasa kunyit dia lebih padu. Dan warna dia pun cantik. Tengok dia warna kuning yang cantik tau. Dia tak adalah warna kuning yang kehijauan tu. Kak ni suka warna kuning macam kita ni. Kita letak garam, sedikit serbuk perasa dan minyak. Minyak tu kita nak bagi ikan ni tak berapa kering. Produk rempah Ratus Mak Siti ni ada banyak tau. Kalau korang nak dapatkan produk-produk Mak Siti, boleh tengok dekat caption. Kita lapik dulang pembakar ni dengan daun kunyit. Atau kalau tak ada boleh guna daun pisang. Kalau tak ada boleh je lah bakar terus. Tapi kalau guna daun kunyit ni, lagi sedap dia punya bau. Apa jangan terkejut pula sebab kami punya dekat utara ni, ikan bakar memang bakar dengan garam kunyit saja. Memang tak letak sambal apa. Sebab nanti kita akan makan dengan air asam atau sambal yang memang padu, memang sedap. Okey, jom Kak ni tunjuk hampa cara buat air asam versi Kak ni yang paling sedap. Okey, masukkan cili padi, belacan, asam jawa, air perahan limau nipis atau guna je yang dalam botol ni, cuka makan dan sos cili. Lepas tu kita kisarlah, jangan terlalu hancur. Bawang besar ni kita potong. Kita potong macam ni ya. Dia melintang macam tu. Okey, cili yang kita dah kisar tadi, dia macam pekat sikit. Kak ni tambahlah sedikit lagi cuka dan tambah sikit sos. Nak bagi balance. Kalau tambah cuka kena tambah sos lagi lah sebab cuka tu masam kan. Lepas tu kita masuklah bawang yang kita potong tadi. Kak ni tak masuk semua sebab macam banyak sangat. Kak ni masukkan separuh je. Lepas tu kita gaul rata. Ikan pari bakar ni pun dah siap. So, kita keluarkan dan boleh hidangkan. Inilah dia ikan pari bakar air asam. Kita hidangkan sekali dalam pinggan macam ni. Air asam ni kalau nak lebih cair, boleh tambah sedikit air. Kalau Kak ni suka yang pekat-pekat macam ni. Tengok tu isi ikan pari bakar memang sangat juicy. Sedap sangat tau. Makan dengan nasi putih macam ni sahaja pun dah sedap. Okey, selamat mencuba.